Mengikut legenda di Bentong Pahang, di perkampungan Bentong Pahang, dahulu, pada zaman dahulu, ada satu keluarga gergasi duduk di situ. Betul tak betul Allah walau. Kalau nak tahu, saya akan ceritakan lah. Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan beribu terima kasih kepada yang subscribe saya, like di video saya. Dan selepas saya update video yang lepas, saya ada minta lah subscribe. Alhamdulillah, ada respon. Dan respon tu membuatkan saya semangat lagi untuk saya membuat cerita. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mendoakan anda semua dimudahkan urusan di dunia dan di akhirat, dan semoga dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat, dan rezeki dan segalanya lah, insya-Allah. Amin rabbana alamin. Dan sebenarnya nak dapat subscriber ni susah. So pasal subscriber ni membuatkan saya pernah down sekejap. Sebab susah. So saya terpaksa buang malu untuk mohon minta subscribe daripada penonton yang mana sudi. Saya tak paksa. Apapun saya terhutang budi dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih membuatkan saya kembali bersemangat. InsyaAllah saya akan buat cerita yang lebih baik dan saya akan memperbaiki daripada hari ke hari. Dan saya banyak ada cerita, cuma kalau sudi komen je nak cerita dari negeri mana. Saya akan cari cerita yang saya belum cerita, saya akan buat. Saya banyak negeri, semua negeri saya ada. Setiap negeri saya ada 3-4 jenis cerita, insya-Allah. Kita sambung kepada cerita kita pada kali ini. Pada zaman dahulu, ada sepasang suami isteri ni, dia tinggal di kampung Bentong. Kampung dari Bentong. Mereka ni dah kahwin agak lama dah. Tapi tu lah, belum rezeki lagi lah. Bila belum rezeki lagi, maknanya demo ni tak ada dana. Belum dapat cahaya mata lagi. Maka ni, mereka ni di rumah duduk berdua je. Bila duduk berdua je, mungkinlah jemu ngamuknya. Duduk tengok muka yang itu. Bila dah jemu, mulalah ada masalah. Pantang silap sikit, bertelaga. Silap sikit, bertelaga. Mulalah macam-macam. Itu nak naik, ini nak naik. Tapi itulah, sebenarnya ini bukannya ada masalah. Ada anak ke, tak ada anak ke, kalau pandai cara bawanya, Alhamdulillah, happy je, ya tak? Biasalah cerita. Okey, kemudian nak jadikan cerita, satu hari tu mereka ni bertelagah terlalu teruk, gaduh terlalu teruk, sehingga kan laki ni